Satu lagi unsur komunikasi yang penting ialah halangan komunikasi. Halangan komunikasi menyebabkan mesej yang kita nak sampaikan ya kepada audiens selalunya menjadi bermasalah. Misalnya mesej kita tidak diterima atau mungkin mudah disalah tafsir ya oleh audiens disebabkan wujudnya halangan. Dan halangan komunikasi ini berlaku dalam berbagai bentuk ya. Dan kali ini Pak Su nak kongsikan bentuk yang pertama iaitu halangan fizikal ya. Dan selalulah pengalaman Pak Su memberi ceramah, memberi kuliah ya, selalu halangan fizikal ni menjadi masalah besar ya, iaitu bunyi bising ya. Sama ada bunyi bising tu datang daripada audiens kita ataupun bunyi bising yang berhampiran dengan dewan kita memberikan ceramah tadi ya, bunyi jentera, bunyi kenderaan ya, ataupun bunyi-bunyi lain lah yang menyebabkan pendengaran audiens tadi terjejas ya kerana bunyi bising. So bila bunyi bising dan suara kita mungkin tenggelam dan tidak dapat didengar oleh audiens menyebabkan komunikasi menjadi tidak berkesan. Itu yang pertama. Yang kedua, halangan berbentuk fizikal boleh disebabkan oleh suhu ya. Kalau kita duduk dekat bilik, mungkin bilik itu terlalu panas ya ataupun terlalu sejuk ya. Terlalu sejuk boleh menjadi halangan ya kepada audiens kita ya. Ada orang tak boleh sejuk sangat. Ada orang tak boleh terlalu panas. Misalnya kalau aircon tak fungsi, kipas tak fungsi, ini akan menjejaskan proses komunikasi. Dan yang ketiga ialah jarak ya. Jarak di antara kita, communicator dengan audiens. Itu kita kena pastikan juga. Kadang-kadang dulu-dululah masa Pak Su pergi ceramah di tempat-tempat tertentu ya. Dewan itu ada stage ya, ada pentas, lepas tu ada rostrum, kita duduk di atas. Kemudian audiens kita di bawah ya. Jadi kadang-kadang kalau Pak Su bagi ceramah, Pak Su tak suka macam tu. Pak Su suka duduk berhampiran dengan audiens ya, supaya kalau nak tanya soalan, nak minta pendapat ya, senang ya. Jadi jarak ini memainkan peranan. Kalau jarak terlalu jauh, itu boleh menjadi halangan komunikasi ya. Jadi pastikan jarak yang sesuai ya bila anda nak berkomunikasi, terutamanya kepada audiens yang ramai ya. Dan kalau kita bercakap dengan orang yang rapat dengan kita ya, kita juga pastikan jarak kita kena dekat ya. Tidaklah terlalu dekat ya. Maksudnya kita boleh, kalau kita cakap dengan anak kita, ahli keluarga kita ya, mana kita boleh sentuh bahu dia umpamanya. Jadi jarak itu penting ya. Kalau kita cakap di dalam 10 meter ataupun 10 kaki anak kita, jadi anak kita kata apalah abah ni. Abah ni nak cakap ke tak cakap dengan saya ya. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.